يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. Ingatlah hari di ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahawa mereka adalah orang-orang mukmin. Sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahawa sesungguhnya mereka akan mendapat sesuatu manfaat. ألا إنهم هم الكاذبون. Ketahuilah bahawa sesungguhnya merekalah golongan pendusta. Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, dahulu Rasulullah berlindung di bilik beliau dan bilik tersebut hampir roboh. Beliau lalu berkata, sesungguhnya akan datang kepada kalian seorang manusia yang akan datang kepada kalian dengan pandangan setan. Apabila dia datang kepada kalian, janganlah kalian mengajaknya berbicara. Tidak lama kemudian datanglah seorang lelaki yang bermata biru dan memandang dengan sebelah mata. Rasulullah kemudian memanggilnya. Bila orang itu tiba, beliau berkata, kenapa engkau dan kawan-kawan engkau mencaci maki aku? Orang tersebut berkata, tunggu, aku akan membawa kawan-kawanku kepadamu. Orang tersebut kemudian pergi dan memanggil kawan-kawannya. Mereka kemudian bersumpah kepada beliau yang mereka tidak pernah berkata dan melakukannya, maka Allah menurunkan ayat ini. Imam Ahmad meriwayatkannya di dalam Al-Musnad. Al-Hakim meriwayatkan dan mensahihkannya serta disepakati oleh Az-Zahabi. Yang dimaksudkan ialah Abdullah bin Nabtal.